Hotel ni nice lah. Aku boleh tidur dengan liner lah. Cumanya dia pakai generator. So dia ada elektrik sampai 12 malam lah. So kalau aku nak cas apa-apa, aku kena cas awal-awal lah. Itu kena settlekan awal. Sebab nanti pukul 12 malam dah tak ada elektrik. Sebab dia sekarang ni, hotel ni dekat kawasan tinggi tau. Nak tahu tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 10,000 kaki. Kalau korang convert, dia lebih kurang 3,000 meter. 3 km lebih kurang tinggi dia. Lepas tu yang lagi nice dia, korang tengok dia boleh tengok belah luar, boleh tengok bintang babe. Sekarang bintang tak keluar lagi. Sekejap lagi tunggu malam sikit, baru nampak bintang. So malam ni aku boleh tidur dengan Lena. Yahoo! So geng, aku nak share sikit pasal musim-musim dekat Hunza ni lah, ataupun dekat sekitar Baltistan ni. Okay, waktu aku pergi ni bulan September. Ni bulan September. Aku pergi last August sampai sekarang awal September. Sekarang ni dia musim panas lah, summer. So kalau tengok summer, dia akan banyak warna-warna hijau. Pokok semua warna hijau. Dan dia punya suhu kalau aku check sekarang 8 degree Celsius. Sebab dia masih awal pagi kan. So suhu dia agak rendah lah. Tapi kalau sepatutnya, kalau musim panas, dia sekitar 15 ke 30 degree Celsius waktu siang. Dia macam normal lah. Dia sejuk sikit je daripada dekat Malaysia. Kalau musim panas ni dia Jun sampai Ogos. Dan permulaan September juga. Tu dikira sebagai summer lah. Kalau spring musim bunga kan. Musim bunga dia March sampai Mei. Kalau musim bunga ni memang best. Musim bunga ni boleh tengok cherry blossom, atau nama lain dia sakura. Korang jangan terkejut, bukan dekat Jepun sahaja ada sakura. Dekat Pakistan pun ada sakura. Tapi tu lah, aku pergi tak ikut time, so tak dapat tengok sakura. Then kalau suhu waktu spring, suhu dia sekitar 10 ke 20 degree Celsius. Lepas tu dia ada musim luruh, autumn. Autumn dia sekitar hujung September sampai November. Dia punya suhu lebih kurang 10 ke 20 degree Celsius. Kalau waktu autumn ni, korang boleh tengok dia punya pokok nanti semua akan jadi warna kuning-kuning keemasan macam tu. Dan last sekali musim winter lah. Musim sejuk dia start Disember dan dia berakhir pada bulan Februari. Dia punya suhu normal dia 10 sampai 0 sampai 10 degree Celsius. Tapi kalau waktu malam kadang-kadang dia boleh turun sampai negatif 10 degree Celsius. Memang sejuk gila. Dan kalau korang pergi waktu winter, mungkin banyak aktiviti yang korang tak boleh buat lah. Sebabnya aku ada sembang dengan orang kat sini semalam, lokal. Dia cakap kalau waktu summer, hotel-hotel kat sini semua tutup. Sebab air semua jadi keras tau. Macam tangki diorang kat hotel kan, semua diorang kena clear kan sebelum winter. Kalau tidak nanti dia akan keras lah. So memang suhu dia sangat ekstrim. So kalau nak pergi tu okey juga. Ada juga aktiviti yang waktu winter korang boleh buat. Macam kita boleh main ski, ada tempat main ski. Tapi dia banyak aktiviti yang korang tak boleh buat. So ikutlah korang suka yang mana kan. Ada orang suka winter, ada orang suka autumn. Yang penting tengok cuti korang. Cuti korang approve bila. Itu paling penting kalau bagi aku. So inilah dia
Hunza Valley. Okay, it's time to leave. Kita akan tinggalkan Hunza, akan pergi ke Pasukon dan akan pergi ke Kunjerap. Okay, aku akan rindukan view ni. Tapi nak buat macam mana? Masa tak banyak, jom. Sekarang pukul 8.50 dan nak pukul 9 lah. Sebenarnya agak lambat dah. Patut aku kena keluar pukul 8. Sebab dia kat sini awal. Dia pukul 5 tu dia dah macam pukul 7. Dia macam awal 2 jam. So kalau pukul 9 maksudnya dah pukul 11 lah. Sebab tu dah panas ni. Okay guys, ini adalah suasana dekat dalam dorang punya terowong. Terowong dia memang tak ada lampu tau. Yang ada hanyalah reflektor dekat tepi-tepi dinding. Memang kita betul-betul mengharapkan lampu dekat kita punya motor. Kalau lampu kat kita punya motor tu mati ataupun rosak, memang jam lah. Memang tak boleh lalu dekat sini. Tak nampak apa. Wow! Thanks! Wow! Oh, bapak biru jo air dia. Guys, ini adalah Atabat Lake, tasik yang terkenal dengan airnya yang berwarna biru. Tasik ni terbentuk adalah disebabkan tanah runtuh pada tahun 2010 tau sebenarnya. Macam mana air tasik ni boleh jadi warna biru adalah disebabkan
Sebenarnya, air dalam tasik ni adalah air daripada cairan glasier yang mengandungi partikel mineral halus yang kita panggil rock flour. Dia akan bertindak balas dengan cahaya matahari dan menyebabkan dia bertukar menjadi warna biru. Air tasik ni akan jadi lebih pekat biru pada waktu panas terik. Atapat Lake. Dia satu tasik dan tasik tu warna biru. Kalau korang tengok, biru gila tu air dia. Bukan sikit-sikit punya biru. Macam ada tertumpah watercolor. So kat sini banyak kedai-kedai. Lepas tu dekat bawah tu boleh buat aktiviti naik boat, ada hotel, ada apa lagi Tapi hari ni aku tak pergi kot. Sebab aku ada tempat yang nak dituju. Kalau aku pergi sini mungkin akan drag banyak masa kan. So kita just ambil gambar, tengok-tengok macam tu je. Okay, let's go. Jom kita teruskan. Kawan tengok tu lampau. Macam tajam-tajam. Apa tu kot? Pasukun punya area. Sekejap ke sana tu lah kot. Ya Allah. Hai. Okay geng, kita dah sampai di Pasu. Atau nama dia Pasukon. Kenapa dia panggil Pasukon? Ni nampak ni, Pasukon dia tulis kan. Welcome to Pasu. Kenapa dia panggil Pasukon? Sebab dia punya structure bukit tu bentuk kon. Tajam-tajam macam tu kalau korang boleh tengok kan. Nice. Memang cantik. Cantik gila. Nanti ada dekat sana satu jalan tu, dia betul-betul kat tengah-tengah. Kita boleh tengok dia punya Pasukon kat belakang. Nanti kita try tengok. Jumpa tak jalan tu? Macam tu. Kita berhenti makan jap. Aku nak try yak cuisine. Korang tahu yak kan? Yak tu yang macam lembu tu tapi dia ada bulu-bulu lebat tu. So kita berhenti makan kat kedai ni. So kita tengok aja lagi macam mana. Your name? My name is Gulbek. 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 Yes. Oh, I see. And you? Kurban. Yeah. Nice. Here selling yak meat? Yeah. What kind of cooking? We have yolk kadai, yolk burger, and yolk chow mein. These three are. Wow. Okay, let me see. It's our small restaurant. Yeah. Chinese always come here? Because the Chinese people are coming here. I see. From Konjarab? Yeah, from China. Yes. And the view also nice. Yeah, our mosque is 400 Oh, old mosque.
Mouse. Yeah. Okay, nice. Can I see the menu? Yeah. Yeah. So guys, ni kita dah sampai. Ni dia daging yak masak bersama masakan Cina. Aku tak ingat lah apa tadi nama dia. Chow mein kot. So ni kalau korang boleh tengok ni daging yak depan ni. Jom try. Bismillah. Sedap, okey. Boleh diterima. Rasa dia macam lembu. Macam lembu, cuma dia ada macam bau dia sikit. Macam kita makan kambing kan, ada bau kambing tu kan. Macam ni pun sama. Dia ada bau yak tu lah kot. Tapi rasa dia macam lembu je. Okey lah, sedap. Aku dah sembangan orang kedai ni tadi. Aku tanya dia kan, kat mana dapat yak ni kan. Dia bela ke? Dia cakap tak. Dia cakap dia memburu. Dia memburu dekat tu Kunjerap yang aku nak pergi jet giu. Dia kata kat sana memang banyak yak bersepah. Kata aku tanya ya, kalau korang buru dia, dah lama dia tak pupus ke kan? Tapi dia cakap aku tak, sebab dia kata yak kat sana memang banyak. So jet gi, masa kita on the way pergi sana, kita nak cuba cari yak. Tengok kalau jumpa, insyaAllah. Bismillah. Gambar-gambar haiwan yang ada dekat area ni lah. Ni kucing, apa tadi tulis chaos. Dan satu lagi dia macam serigala. Mana tahu kita jumpa kat Kunjerap nanti. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, thank you sir. You are gone. You're so kind. Thank you. Masjid kat kampung ni berusia 400 tahun. Ni dia. Wow. This is a 400-year oldest mosque. 400 years. Yeah. Nice. You can visit. How many people can pray here? I think 20, 25. 25. Oh, like we call tanah liat. Can I enter? Oh wow. Okay, ni dia keadaan kat dalam masjid. Belah dalam ni kecil sikit lah. Dan macam biasa ada batu Karbala. This one you call what? Karbala stone? What? This one? Karbala stone. Yeah. You are Ismaili? Yes, Khani. I see. What time? I think I want to pray here. Pray. Golok. Already Zuhur? Oh, because you are Ismaili. Yes. Oh. To have 6 o'clock. 6 o'clock. Oh, it's okay. I will check. I can check. You check your own time. Yeah. 25 minutes are Oh. remaining. Yeah. 25 minutes are remaining. 25 minutes remaining. Yeah. 12:25. Okay guys, hari ni kita nak test semayang dekat masjid yang berusia 400 tahun. Memang style.
our local, we call like a bread. Our Wakhi language, Wow. our Wakhi language say tok, Talk, putok, putok. tok. So big, how can I finish by myself? You maybe 2 days. 2 days. 2 days to finish. Okay. How much? The price? This is 400. 400. Yeah, Pakistani 400. Okay. Need to buy one. Cannot half. No, no. Okay. Yeah. But one and maybe this one. Which one? This one? This one and this one same. This is small one. This one is big. One. Okay, small one. Dan nak beli air juga. Where you come from? Jalan utama diorang ada buat perhimpunan apa entah, ada tunjuk perasaan dekat jalan sana depan. So jalan tu ditutup. Dan orang kampung tu ada bagi tahu keluar, so jalan-jalan ni. Ni kira cross tempat orang tutup jalan tadi tu lah. Jalan dia off-road sikit lah, tapi okey je. Jadi sampai. Dekat Pakistan ni dia memang macam tu. Dia banyak sikit tutup-tutup jalan, tanah runtuh, tunjuk perasaan, macam-macam lah. So korang kena ready, kena rajin bertanya. Orang okey je kalau tanya, diorang friendly semua. Aduh. Sekarang kita berada di Pekan Husain Abad. Ini adalah Pekan Husain Abad, pekan yang sebelum kita pergi ke Kunjerap. So dekat Kunjerap nanti tak ada kedai-kedai. So kalau korang sampai sini, kata korang siap-siap lah, makan ke, mayang ke, solat ke kan, pergi air ke. A few inches later. With the new friends, we are eating chapati and curry. Nice. Aloo matar. Okay, let's we try. Potato. Okay. Potato and matar. Potato Potato and matar. and mother. Aloo matar. This is aloo matar. Bismillah. Muslim. Yeah, I'm Muslim. Oh, wow. Muslim is very good. Very good. You are Ismaili? Then you Muslim. No. Which yeah? I'm Sunnah. Sunnah. You are Sunnah. Sunni. Good. In Malaysia, 70% are Muslim and all are Sunni. Yeah. Malay currency or anger. Chapati made in Pakistan, very good. Zindabad, mantap. Kita dah sampai. Geng, kita dah beli dia punya permit kot. Nama dia permit kot. Lebih kurang RM130 kalau convert. So kita nak masuk ke atas, naik ke atas Kunjerap Pass. Dia punya apa yang jaga bukan border, dia punya yang jaga nak panggil apa ni, tempat pengawal permit ini, kaki tangan kerajaan dia lah, kira ngam tu, kira baik lah, boleh sembang. Kita boleh borak-borak dengan dia, dia pun okey. Kunjerap. Ya. One passport? Are you going to Khunjerab? Yeah, Kunjerap Pass. Okay.
Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. Ya. Kita dah masuk ke kawasan Kunjerap Pass, tapi dia punya border tu depan lagi lah. Okay. Dekat sini kan, kita boleh tengok banyak haiwan-haiwan yang rare tau, yang tak boleh dijumpai dekat negara kita. Contoh dia macam snow leopard, macam yak. Lepas tu burung kan, eagle dia ada banyak jenis burung tau. Aku pun tak tahu nama lah. Tapi memang haiwan-haiwan yang biasanya duduk di tempat yang sejuk. Ini memang rare lah. Okay. Kita harap jadi adalah seekor dua yak yang keluar. Bismillah. Ada mat, banyak gila batu. Dia tanah runtuh, banyak gila batu. Aku tadi terlanggar satu. Tahu lah. Juga apa kalau langgar tayar rosak, tayar pecah ke kan, tayar bocor ke. Jam mat. Kat sini mana ada orang tu. Panjang aku jalan dah berapa setengah jam ni. Seorang orang pun tak ada lalu mat. Aku seorang je kat sini. Bayangkan lah kalau motor ni mati ke apa kan. Mampu aku. Harap tak apa-apa lah. Bismillah. Cuba teka aku jumpa apa kan kat Kunjerap. Aku jumpa yak. Sekejap aku tunjuk korang. Ada yak babe. Tengok tu. Yak warna hitam. Geng, aku jumpa lagi geng. Kali ni dengan anak dia. Alah dia bagi juga dah. Aduh. Anak dia. Sekarang ni depan mata je geng. Ni geng. Ya, depan mata babe. Boleh pegang kalau nak pegang. Yang ni dia tengah garu badan dekat sini. Yang ni anak dia duk pandang aku daripada tadi. Hai. Okay. Alamak, yang ni duk makan. Hey guys. Guys, aku jumpa Ibex guys. Tapi ada dengan brother seorang ni. Dia bawa teropong. Dia panggil aku. Dia kata dia ada jumpa Ibex. So, nak tengok tak Ibex ni macam mana? Sekejap, tunggu aku tengok dulu. Nice. Good, very good. Why are you doing this? I'm local people. I'm hostess. Your hand? No, on here, no. This area cannot have it. This male and a baby and a female. Host and the national park employee. Yeah. Here the ibex. You see here too is a night going to hub. Okay. This area is snow leopardy hunting. It's safe area is up. Oh, Going to up. at this area got snow leopard too. Yes, here is Oh. no night and the morning no safe. I see. Ibex. So that's why they go Yes, to the top. Yes, top. Here is a safe. Here is no safe. Here is coming to this area. This area is coming snow leopard. Hunt is ibex. I see. Thank you, sir. Ada banyak tu. Fuh. Gila lah. Ini pengalaman ni paling rare lah. Tak semua orang dapat tengok depan mata babe. Nice. Menurut Brother Hijaz, dia cakap Ibex ni waktu malam dia akan naik ke atas. Dia akan naik
sampai atas top supaya dia tak kena buru dengan snow leopard. Kat sini juga ada snow leopard. So sebab tu diorang akan bergerak naik atas. Waktu siang snow leopard tak aktif. So snow leopard aktif waktu malam. So sebab tu dia waktu siang dia boleh duduk kat belah bawah untuk cari makan. Tadi kita tengok ibex berkumpulan. Sekarang kita tengok yak pula. Itu dia guys. Macam nice tak nice. Ni ada seekor kat belakang. Ni ada seekor. Ni ramai. Dia tengah makan rumput guys. Rumput. Jom kita zoom sikit. Tera kan diorang tak jatuh lah. Kaki diorang jalan kat tepi tebing macam ni. Tinggi pula tu. Ni kalau jatuh ni tergelongsor ni. Dia makan dalah ni rumput ni. Tapi sikit je tau rumput ni. Dia macam selang-seli kat sana sikit, sini sikit. Cukup ke ada orang punya makanan? Tengok badan besar. Jom kita try makan. Sedap tak? Bismillah. Pahit geng. Sumpah pahit. Okay, kalau situ yak, kat sini ada gunung ais. Lawa gila tu. Ya Allah, hai. Subhanallah. Nikmat apa lagi yang kau nak dustakan? Subhanallah. Alhamdulillah. Okay geng, disebabkan terlalu sejuk, kita kena pakai baju sejuk. So aku cari baju sejuk sekejap. Cuaca kat sini, temperature kat sini sekarang 5 degree Celsius. So kalau korang boleh tengok kan kat tangan aku kan, semua merkar-kar. Sebab tadi pagi panas, tiba-tiba terus sejuk. Habis merkah tangan. Lepas tu bibi aku pun luka-luka. 5 degree. Ini waktu summer tau. Kalau waktu winter, dekat atas ni boleh capai negatif 20 degree Celsius. Korang bayangkan betapa sejuk So sebab tu kita kena pakai baju sejuk. Dia punya sejuk sampai kepala aku pun pening tu. Lagi kita akan pergi ke border dia. Ni border dia. So kita slowly berjalan menuju ke border. Tak silap aku ni air daripada atas, daripada glasier tau yang cair. Tahu lah rasanya. Ni kalau pegang ni confirm sejuk gila.
Sejuk mat. Ni kalau mandi ni mau beku tangan. Ya, depan tu ada ais. Ni dia punya signboard. Uruki Kashgar Kaskorgan. Ini China punya tempat lah. Belah sana. Nak pergi China, membalut. Nak pergi China, boleh lalu dia punya border. Laluan border ni selalu diguna pakai untuk trailer-trailer bawa barang-barang. Macam kadang-kadang dia bawa konkrit, kadang-kadang dia bawa macam-macam lah untuk pergi ke Pakistan. Okay geng, sekarang di belakang aku adalah border ataupun gate laluan daripada Pakistan ke China. Inilah dia. This is the land of Pakistan. Then the other side is the land of China. Kalau korang boleh tengok, ni pagar dia. Sebelah sana China, sebelah sini Pakistan. Alhamdulillah, border tertinggi di dunia, lebih tinggi daripada Gunung Kinabalu. Ketinggian di sini adalah lebih kurang 4,000 meter, 4,000 something, 4,000 plus. Tapi aku tak ingat berapa dia punya actual ketinggian. Alhamdulillah, mission accomplished. Hari ni kita bersama Pakistani from where? From Punjab. We are from We are from Punjab, Chakwal. We good friend come here on the bike after 3 days. 3 days. 3 day journey we reach here. Later where you will stay? This night? We stay Hunza, Hunza, I see. Aliabad. Aliabad. Now we will go back on. Pakistan! Pakistan! Pak Chin Dosti! Comrade! When I say Malaysia, you say Boleh! Boleh. Okay, 1, 2, 3. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Thank you. Thank you. to meet you. Okay, sir. We'll meet you again later. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you. Nice to meet you. Thank you. Okay, nice to meet you. Okay, mereka nak balik lah. So, ini border dia. Ni nampak ada orang China daripada sana. Sampai. Oh yo. Dia punya sejuk geng. Memang tak boleh bincang. Dia punya sejuk tu sampai kepala pun pening babe. Ya doh, kepala pening. Mungkin sebab pressure dia lain. So kepala aku tak tahan. Is it cold? No, it's not cold. Are you cold? No, I'm not cold. Kat sini bukan hanya ada border tertinggi di dunia, tapi dia juga ada mesin ATM tertinggi di dunia. Rare kan? Mana nak dapat mesin ATM dekat ketinggian 4,000 plus meter. Bayangkan ada mesin ATM, so boleh cucuk duit, tapi tak tahu nak shopping kat mana. Memang dahsyat. Kat sini dia ada kafe lah, tapi apalah sangat kan nak cucuk duit. Dahsyat. Kena gerak cepat ni. Tak.
2,000 years later. Selesai sudah exploration aku di border Kunjerap, border tertinggi di dunia di antara Pakistan dan China. Dah lama ada dalam bucket list aku. Alhamdulillah hari ini Allah rezekikan aku dapat jejakkan kaki dekat sini. Cuba korang tengok tangan aku geng, merkah-rekah and burn teruk. Inilah makan dia kalau korang pergi ride beribu km tapi tak pakai glove. So aku punya suggestion adalah kalau korang pergi ride dekat Pakistan ni, prepare lah kelengkapan secukupnya. Benda yang wajib yang korang perlu bawa adalah macam glove, mask ataupun tutup muka, baju sejuk, dan yang lagi ngam kalau korang boleh bawa helmet sendiri. Barulah korang boleh ride dengan selesa and with the peace of mind. Okey, kalau ikutkan itinerary aku malam ni, aku akan tidur di Pasu. Sepatutnya waktu ni aku dah ride keluar daripada kawasan Kunjerap ni. Kalau macam korang boleh tengok, aku balik daripada border ni agak lewat. Waktu ni dah nak maghrib, so suasana dia pun makin gelap. Sebenarnya sangatlah tidak disarankan untuk ride pada waktu malam di kawasan ni, especially macam aku ni seorang-seorang, disebabkan kawasan dekat sini sangatlah creepy pada waktu malam. Bukan creepy sebab ada hantu, tapi disebabkan faktor keselamatan. Bila malam, dekat sini memang tak ada satu pun lampu jalan. Kita pula jalan dekat tepi-tepi tebing dengan keadaan jalan yang tak berapa nak elok dan berbatu-batu. Ditambah pula dengan bunyi air sungai yang mengalir deras. Dan yang paling seram adalah bila ride dekat sini, kita akan ditemani dengan hidupan-hidupan liar yang berkemungkinan sedang mencari mangsa. Takut. See you guys in the next episode.